semasa peringkat zaman Mekah. Ketika itu apabila Abu Jahal, Abu Lahab dan dia punya konco dia semua ni letakkan berbagai kekotoran atas kepala Nabi, Nabi tak angkat kepala sehingga Fatimah datang bersihkan. Kemudian Nabi yang bangun, Nabi kata, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraisy. Nabi kita melampau dah. Takut nombor 77 orang yang Nabi doa. Semua balik kata, pasang kita kena. Dia doa kat Kaabah. Pantang mereka kalau Allahumma, ya Allah, Quraisy percaya Allah. Tadi saya nak cerita Suhail. Suhail, dia, ini sikit cerita kan. Dia tulis, dia lawan Nabi SAW. Buat perjanjian. Semasa perjanjian Hudaibiyah, kalau sekiranya orang Quraisy yang masuk Islam nak pergi ke Nabi tak boleh. Tiba-tiba ketika itu tengah perjanjian itu baru jadi siap, keluarlah anak Suhail daripada kepungan yang baru masuk Islam, minta tolong kat orang Islam, tolonglah, dia diseksa, dia nak ikut Islam. Suhail kata, ini bukti pertama perjanjian, mesti ditegakkan. Anak dia, mereka kesian, tolonglah, tergamak kamu, biarkan aku ini. Maka heret, Suhail heret anak dia dengan besi, pukul dia sehingga berdarah. Awak tak boleh ikut Islam. Nabi tengok, Nabi kata, kita baru nak mula perjanjian. Naya tak? Kalau ini tak mula, habis, tak ada. Ini satu kes ni lepas lah. Tak. Ini bukti kes, bukti perjanjian. Apa? Sayyidina Umar dia tengok, geram. Umar kata, aku pergi ikut anak dia yang diheret oleh Quraisy. Aku harap anak dia bangkit, ambil pedang dan bunuh orang bapa dia. Kiri dan kanan Umar ikut anak Suhail. Tapi aku tak boleh buat apa. Umar tak boleh buat apa. Perjanjian sudah dibuat. Nabi kata, kita sudah berjanji. Taatnya Nabi pada perjanjian. Saya kata berjanji. Janji. Padahal Muslim patuh perjanjian. Suhail benci Islam. Tapi kata para sahabat, Suhail pada tahun Nabi masuk ke kota Mekah, masuk Islam. Dan kami melihat bagaimana ketika Nabi dia memegang tali unta Nabi, dan ketika Nabi bercukur, dia tunduk mengutip rambut-rambut Nabi SAW, mengharapkan keberkatan bagilah. Kesabaran dalam dakwah. Okey, balik pada isu kepercayaan. Manusia percaya tentang Tuhan, manusia percaya kepada Allah lagi pada zaman Nabi. Ini semua tidak membuktikan mereka mukmin. Kalau kita jumpa satu orang kata, aku pun Muslim lah, aku pun mukmin, aku pun percaya Allah ada, kata Abu Jahal pun percaya juga Allah ada. Abu Lahab pun percaya Allah ada. Apakah yang membezakan akidah Quraisy dengan akidah Nabi SAW? Apa benda yang membezakan? Jika kita tidak dapat merumuskan perbezaan ini, saya selalu kata, jika kita tidak dapat merumuskan perbezaan ini, berarti kita sendiri selama ini tidak memahami akidah. Boleh tak? Saudara yang duduk di sini, saya nampak macam sejuk. Mana bagus kita pergi tidur. Ada ke pasal yang mari tempat elok ni kita mengajar ceramah? Kalau itu tempat elok kita enjoy lah. Saya kalau nak bagi dia orang khusyuk kan,
Saya nak pergi ke orang khusyuk. Saya tahu tempat ni sejuk, tapi bukanlah khusyuk semua. Ada seorang dua orang kali bekerja berat. Okey, balik kepada perbincangan kita. Apakah yang membezakan akidah ini? Yang membezakannya seperti mana yang kita tahu ialah la ilaha illallah. Bukan soal kepercayaan tentang kewujudan Allah, tetapi hendaklah melakukan penafian. La nafi. Ilah, tidak ada ilah. Ilah ni terjemahan apa? Apa terjemahan ilah? Tuhan. Boleh lah, tapi tak tahu. Bahasa-bahasa Melayu ni tak ada. Kita nak buat macam mana? Kalau kita nak terjemah Rabbi, apa dia? Ilahi. Sama ya? Kalau macam tu, kita kena mempertahankan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik. Ada orang hantar email ke saya, kalau saudara-saudara baca artikel saya, minta spesial sokong menentang bahasa Inggeris dan penggunaan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik. Minta dalil. Daripada Malaysia, persatuan apa? Kata you nak lawan politik, you lawan lah. Jangan you ajak saya mempolitikkan agama. Islam tak pernah kata you nak belajar bahasa Inggeris, nak belajar lah. Yang penting you belajar maklumat tu. Itu guna kebijaksanaan lah. Benda apa yang lebih berkesan, saya tak tahu lah. Ada duta ramai, siapa nak? Tapi ini kadang-kadang lok-lak. Bahasa Malaysia, di samping kita hormati, ada kelemahan bahasanya kan. Hebatlah bahasa Malaysia ni kan. Tapi ada kelemahan bahasa di beberapa sudut. Seperti bahasa lain juga ada kelemahan dia kan? Saya kadang-kadang itu saya bercakap tentang soal bahasa. Kita tak boleh straight dengan ni, pasal tidak ada orang tidur. Arab dia tak ada perkataan beras. Dia beras dan nasi sama, rus. Kita beras lain, nasi lain, padi lain, beras lain. Padi lain apa? Padi dengan nasi lah, maknanya beras dan nasi. Sebab kita nasi tu beras yang telah masak. Arab tak ada lah benda ni, sebab dia tak makan sangat nasi. Tapi kurma Arab ada. Rutab, balah, tamar, kurma putih, kurma mentah. Sebab dia makan. Dia ikutlah perkara tu kan. Tu, zebra, kuda belang. Melayu panggil apa? Kuda belang. Arab panggil himar wahshi, kaldai liar. Melayu tengok kuda, Arab tengok kaldai. Betul-betul kita tengok kuda kaldai. Ayo Melayu. Tapi rasa muka dia macam kaldai. Ada pernah orang buat kuda belang naik ni? Tapi tak tahu. Arab kata itu kaldai, Melayu kata itu kuda. Melayu tak kata kuda belang, kaldai belang. Melayu kata, Arab kata itu kaldai liar. Okey, balik soal bahasa. Perkataan ilah bermaksud yang diabdikan diri, yang diletakkan kecenderungan hati